Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada hari Jumaat lalu memutuskan bahawa Presiden Donald Trump telah pun melampaui batas kuasanya dalam mengenakan tarif yang mengganggu perjalanan perdagangan global. Dan ini sekaligus menyekat dasar yang digunakan oleh Presiden Donald Trump dalam melaksanakan agenda ekonominya. Mahkamah Tinggi yang dikuasai oleh Hakim Konservatif menang dalam undian 6 lawan 3 dalam menyatakan Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan ataupun IEEPA tidak memberi kuasa kepada Presiden untuk mengenakan tarif. Trump seperti yang kita ketahui telah menggunakan dasar tarif ini untuk rundingan dan tekanan kepada rakan dagang Amerika Syarikat. Beliau telah menggunakan kuasa kecemasan ekonomi dengan agresif untuk menekan rakan dagang Amerika Syarikat yang lain dengan mengenakan dasar tarif yang tinggi kepada negara-negara dagang Amerika Syarikat bagi memastikan mereka mengikut telunjuk Amerika Syarikat. Dan keputusan mahkamah yang dikeluarkan baru-baru ini yang tidak menyembelahi Donald Trump memberi tamparan yang hebat kepada Donald Trump dalam mengiktiraf kuasa sebenar seseorang presiden negara itu. Okey, sebagai tindak balas, Donald Trump telah menggunakan Seksyen 122 Akta Trade 1974 untuk mengenakan kembali tarif pada kadar 15%. Okey, so sekarang para pelabur melihat ini merupakan satu uncertainty dalam pasaran sekaligus memberi impak kepada mata wang dolar yang melemah baru-baru ini kerana para pelabur menganggap setiap tindakan Trump selepas ini masih lagi boleh dicabar oleh mahkamah. Dan sebagai trader, anda perlu perhatikan apakah kesimpulan ataupun kesudahan jalan cerita isu tarif ini, sebab selagi ia tidak berkesudahan, ia akan menyebabkan market menjadi volatile dan berimpak tinggi. So, kalau lepas ni Donald Trump nak ugut lagi mengenakan tarif kepada negara-negara dagang Amerika Syarikat, apa pandangan anda sebagai pelabur? Adakah anda perlu react ataupun anda perlu perhatikan terlebih dahulu? Tulis pandangan anda di ruangan komen di bawah.